Okey geng, sambung projek Wira geran aku ni. So hari ni aku nak tukar sesuatu yang sepatutnya aku dah tukar dari awal lagi geng, iaitu minyak enjin geng. Minyak enjin ni 2 tahun punya minyak enjin tau. Sebab kereta ni dah tersadai selama 2 tahun dah. So bila check dipstick kan, minyak enjin dah berada di bawah tahap low tau. Sebab enjin Wira ni ada masalah leaking sikit. Sepatutnya yang normal dekat tahap sini lah. Alright, jom kita kasih buat. Okey, first kali kan, aku nak jet sikit Wira ni supaya senang nak buat kerja. Lepas tu ambil bekas yang boleh muat lebih daripada 4 liter. Okey, lepas tu penutup minyak ni bagi buka dan dipstick tu cabutkan. Okey, lepas tu intai dekat bawah kereta. Bolt saiz 17 ni lah tempat untuk drain minyak enjin Wira geran ni. Masa nak buka tu, ready-readykan bekas tu dekat bawah. So bila dah loose tu kan, pusingkan je guna tangan sampai minyak tu keluar macam ni. Lepas tu tunggulah sampai semua minyak tu keluar. Okey, lepas tu kan, inilah bolt tadi tu. Kasih lap-lap sikit bagi bersih. So ambil special tools untuk buka oil filter juga. Tools ni lah yang paling cun aku pernah guna. Senang nak handle. Ni pun kena buka dengan hati-hati. Jangan sampai oil filter tu terjatuh dekat dalam bekas minyak bawah tu. Kalau terjatuh kan, memang minyak enjin tu boleh hinggap dekat muka korang. Alright, center tu inilah barang-barang dia geng. Aku guna semi sintetik punya enjin dan juga oil filter Proton. Mantap cun. So bawa tarik keluar minyak hitam tadi tu kan, itu dah 2 tahun punya tak tukar. Lap-lap dekat kawasan drain tadi. Lepas tu masukkan balik bolt saiz 17 tadi dan ketatkan ikut sesedap rasa tau. Hati-hati jangan sampai terlus pula. Lepas tu kan, yang dekat oil filter ni pun sama juga. Kasih lap. Dan oil filter baru ni kan, korang ambil minyak, tak kisahlah minyak baru ke, minyak yang baru keluar tadi tu ke, sapu dekat atas getah ni macam ni. Siap tu, terus pasang dekat situ. Mantap. Okey, lepas tu ketatkan ikut sesedap rasa juga. Ada orang bagi tips untuk guna tangan je, tapi itulah, tangan aku pun tak kuat sangat ni. Alright, mantap. Lepas tu turunkan balik kereta. Dah barulah boleh isi minyak enjin. Ambil coron dan letak dekat situ dan kasih tuang. Tapi jangan tuang semua tau. Check dipstick tu. Macam ni, masih baru dekat tahap low. Alright, tuang lagi minyak dan check lagi. Okey, sekarang berada di tahap cun dah. Tapi aku dah isi lebih sikit sebab nanti minyak tu dah masuk dalam oil filter. Alright, macam ni cun dah. Mantap. Yang dekat botol ni kan, tinggal sikit tahap macam ni. Okey, lepas tu jom isi yang ni pula. Aku punya ni semi sintetik. Jadi jarak dia dalam 7000 km macam tu. Tengok mileage kereta ni 197,845. Korang buka calculator. 197,845 tambah dengan 7000. Okey, itu dia geng. Itulah mileage service seterusnya. Lepas tu untuk tarikh pula, korang google je 6 month from now. Dia akan keluar tarikh. Itulah dia tarikh untuk servis seterusnya. Okey, lepas settle tu, bolehlah tampal dekat cermin. Dan corong ni jangan lupa tutup tau. Haiya, banyak betul lah hujan aku dalam buat Wira geran ni. Orang penutup ni kasih tutup dan dipstick pun sama juga. Dan bolehlah start enjin. Tujuan nak start enjin ni adalah untuk korang tengok ada leaking ke tak dekat oil filter dan juga tempat keluar minyak tadi. Alright, mantap. Semua cun. Settle dah guys. Tukar minyak enjin dekat Wira geran aku ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.